you kena pergi MCAT tu, pergi KK you kena buat. Sebab kalau tak buat, you tak dapat detect awal. So that's why KK buat MCAT tu, sebab nak tahu yang anak you ni ada masalah ke tak ada masalah. So MCAT ni ujian ke, saringan dia adalah ke? saringan lah. Dia orang panggil sebagai screening tools untuk tengok adakah anak you lepas the development ataupun ada part yang dia kena tune. So dia ada scoring lah. Mungkin scoring tu total scoring tu mungkin akan bagi tahu anak you ni normal. Ada yang score anak you ni macam perlukan bantuan tapi boleh bagi masa lagi. Siapa buat MCAT ni? Nurse kat KK buat. So actually MCAT tu ada about 20 questions. So that is what I'm fighting for right now. I nak bagi parents yang ada anak ni pergi MCAT tu. Sebab kalau tak pergi, you tak tahu anak you tu okey tak okey. Sebab kalau pergi swasta, injection je, vaksin je, dia tak check pun. Kalau paling-paling pun kena jumpa dengan specialist. Dan is another appointment you kena buat, bukan direct daripada KK. Tapi kalau you buat kat KK is the lepas, klinik kesihatan. Klinik kesihatan, betul. So kalau tak lepas MCAT, klinik kesihatan punya nurse akan bagi next appointment. Kadang-kadang diorang akan refer another follow up untuk check balik. Tapi sometimes diorang akan terus bagi terapi ataupun terus jumpa dengan doktor.